menangis ni? Cik, nak jumpa bapak. Tak boleh jumpa dengan aku. Pergi balik. Bukan aku dah bilang sama kau jangan datang lagi di sini. Pergi. Cik, sampai hati bapak. Sampai hati? Kerana kau lah aku bercerai dengan Mak Seminah, kau tahu? Pak, kalau bapak tak bercerai dengan Mak Seminah, takkanlah bapak boleh kahwin dengan Makcik, Pak. Makcik ni lawa, Pak. Makcik kau lawa, Lawa. Ni kau datang sini buat apa? Ya, Mina dah mati, Pak. Mina mati? Mina mati sakit apa? Tertelan kapur barus. Telan kapur barus. Alah, Mina. Berapalah kau pergi telan kapur barus, Mina? Berapa banyak dia telan? Ya, 12 biji, Pak. 12 biji! Habis, kau datang saya buat apa? Nak minta duit, Pak. Nak tanam mayat. Duit? Duit tak ada. Duit tak ada. Duit tak ada. Hai, Pak. Kalau bapak tak ada duit, tak guna simpan bini lawa, Pak. Makcik kau lawa, Ya, Pak. Nanti apa ambil duitnya? Apalah kau mati, Mina. Hiduplah kau sampai aku beli peti televisyen. Orang mati meninggalkan harta. Kau mati tak melingkupkan harta aku. Jangan mati aku. Nak aku mati, duit aku terlengkup. Berapa ni, Pak? 100. 100 tak cukup, Pak. Apa pula tak cukup? Mina besar, Pak. Kalau dia mati, nak dikapan dengan kain songket. Kain songket nak buat kapan? Tak pernah orang buat. Serah, pergi balik. Bagilah, darling. Ya, Makcik. Serah. Ini tak boleh kasih muka budak-budak ni semua. Pak. Makcik lawa, Pak. Lawa. Makcik kau lawa, Nanti bapak ambil lagi, Datang lagi aku. Bagi 100 tak cukup. Berapa lagi dia nak? Tak tahu. Agaknya 100 lagi, Tahun dah kau kumpul duit ni baru dah dapat. Kita apalah. Pelingkup lah. Dia bilang bini aku lawa. Tadi dah 100, ni 100 lagi. Telokoklah dia aku. Nak. 100 ni, Pak. 100. Kalau ikut-ikutkan 200 pun tak cukup, Pak. Tak cukup lagi? Habis berapa kau nak? Semua yang dalam lemari tu, Pak. Semua? Tak boleh. Pak, makcik lawa, Pak. Lawa. Lawa, Nanti, ini sudah melebih ni. Pedal kau nanti baru kau tahu. Cukup, Pak. Cukup. Nanti, makcik, Baik.